Hello everyone. Udahlah tu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dilahirkan di Kuching, Sarawak pada 28 April 1969. Saya adalah anak keempat dalam 5 orang adik-beradik. Bapa saya seorang tentara tentera dan ibu saya adalah seorang guru agama. Saya bersekolah di SK Konvent Kota daripada tahun 1 hingga darjah 6. Seterusnya saya menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Konvent Taiping daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Lepas itu saya menyambung pelajaran saya ke Politeknik Sultan Ahmad Shah di Kuantan, Pahang dengan mengambil jurusan sijil memproses data. Seterusnya saya mendapat tawaran pekerjaan di Universiti Putra Malaysia pada Ogos 1992 sehingga Februari 2003. Sepanjang saya di sana, saya mengambil cuti belajar untuk menyambung pelajaran di peringkat ijazah di Universiti Putra Malaysia pada 1997 hingga 1999. Setelah habis degree saya menyambung balik pekerjaan saya sebagai pembantu takbir di UPM lebih kurang 2 tahun, 2000 hingga 2002. Jadi pada 2003 saya mendapat tawaran KPLI untuk menyambung diploma pendidikan di Maktab Perguruan Ilmu Khas. Seterusnya lepas itu saya ditawarkan menjadi pegawai pendidikan yang pertama di Sekolah Kebangsaan Desa Petaling pada Januari 2004. Saya berada di sana selama 2 tahun, 2006. Lepas tu sekolah kedua saya adalah SK Taman Sungai Besi Indah, Januari 2006 hingga 2016. Sekolah ini merupakan sekolah ketiga saya lah, dan terakhir saya, insya-Allah saya berada di sini pada Januari 2017 sehingga insya-Allah akhir perkhidmatan saya pada 28 April ini. Itulah serba sedikit sejarah perkhidmatan saya sebagai seorang kerani dan juga sebagai seorang pendidik. Sangat banyak kenangan manis, terutamanya pada rakan-rakan saya. Cuma saya paling ingat semasa saya menguruskan program BINUS pada tahun 2018. Sekolah kita merupakan antara sekolah yang terlibat sehingga ke peringkat PPD lah. Itu merupakan cabaran kepada saya dan juga sebagai penyelaras BINUS pada masa itu. Selain pada itu, rasa banyak kenangan manis di samping rakan-rakan guru yang saya sayangi. Pada saya semua kerja pun ada tekanan. Khasnya pada guru, saya rasa tekanan lebih pada menghadapi murid-murid dan juga menghadapi situasi sangat mencabar pada masa kini, terutamanya di arena pendidikan. Kita banyak diberi pelbagai-bagai tugas-tugas yang saya rasa ruang lingkupnya bukan sebagai seorang guru, tapi kita terpaksa juga melakukan kerana ini merupakan salah satu pilihan tugasan kita sebagai seorang guru. Saya berada di sesi petang sejak penempatan saya di SKTD 2017 hingga ke sekarang lah. Ramai tanya plan saya. Sejujurnya saya pun tak pasti lagi, tapi yang pentingnya saya cuba mengambil masa yang tersisa ini untuk mempelajari mana-mana ilmu yang saya rasa saya agak kurang. Saya juga ingin meneroka negara-negara yang saya belum sampai lagi lah. Untuk anak-anak didik saya yang saya pernah ajar daripada tahun 1 hingga tahun 3, saya doakan mereka terus berjaya cemerlang dunia dan akhirat. Jangan lupa hormat pada guru-guru kamu dan teruskan cita-cita kamu untuk mencapai kejayaan yang lebih hebat di masa akan datang. Sana untuk adik-adik cikgu yang saya sayangi,
Okey, semoga terus bertabah dan bersabar mengharungi dunia pendidikan yang semakin mencabar ini. Saya juga doakan cikgu-cikgu selamat sampai ke titik akhir perkhidmatan cikgu-cikgu dengan sihat dan cemerlang. Okay, semoga dengan kerja buat kita ini dapat memberi kebaikan jangka panjang bukan sahaja pada kita, mungkin juga akan diberikan kepada kaum keluarga kita, anak-anak kita, anak cucu kita, insya-Allah di masa hadapan. Semoga terus sihat bersama keluarga. Insya-Allah. Terima kasih di atas doa-doa adik-adikku sayang.